Assalamualaikum dan selamat petang. Dah hampir pukul 7. Okey, kita settlekan Proton X70. Okey, dia datang dengan memakai port depan, belakang port dengan e-brake. Okey. Lepas tu dulu sebelum ni ada pernah datang, ni nak pasang depan dulu. Lepas tu baru pasang belakang. Tapi yang depan ni ada sangkut sikit. Lepas tu lepas sangkut tu kita buka adjust balik dia punya ni lah, dia punya bracket, dia punya hub. Lepas adjust adapter semua, sekarang dia datang terus pasang depan belakang. Tu dia. So teruslah kita. So kereta ni tak ada pakai spacer. Lepas tu dia punya corner dia design lubang-lubang. So design lubang-lubang ni dia kurang sikit. So ada yang macam bunyi dia tambah sikit ada hilang, tapi dia akan hilang. Okey, so inilah hasilnya belakang. Okey, pada siapa-siapa yang nak pasang